Ketua Pemuda Bersatu Hilman Idham tidak terancam dengan kesaan PAS supaya parti itu mewakili Perikatan Nasional bertanding di DUN Gombak Setia. Bercakap kepada FMT, Hilman yang mewakili kawasan itu untuk penggal kedua berkata, beliau akan akur jika parti mempunyai calon yang boleh menggantikannya. Namun beliau menasihatkan pemuda PAS supaya tidak bertindak tergesa-gesa, sebaliknya bekerja secara konstruktif dan bekerjasama dengannya atas nama PN. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar yang partinya wajar bertanding di DUN Gombak Setia. Pemuda PAS Gombak turut menyatakan hasrat mencabar bersatu dan mendakwa wujud sentimen akar umbi parti itu yang semakin tidak berpuas hati dengan kepimpinan wakil rakyat sedia ada. Gesaan itu muncul selepas Hilman meminta semua parti komponen PN diberi ruang membuat ketetapan masing-masing sebelum keputusan mengenai jawatan pengurusi gabungan dimuktamadkan susulan cadangan Presiden PAS Hadi Awang untuk mengadakan mesyuarat tergempar anti-PN bagi mengesahkan peletakan jawatan Muhyiddin Yassin dan pelantikan baharu jawatan tersebut. Azurin Zainal, FMT.